Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Waalaikumsalam. Sihat semua? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Hak kopi awak mana? Oh, Alhamdulillah. Kopi anak ni. Saya belum bukan imam ni. Saya siap. Okey. Start dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pengajaran makro oleh Cikgu Amirin. Okey. Awak diberi masa 30 minit 30 minit. 30 minit. Bukan 35 tu. Tak 35 tu standby lah. 5 tu masa kita gerak. So dalam masa 30 minit tu pastikan ikut masa, sekiranya lebih saya berhentikannya. Okey, baik. Okey, mula-mula. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Hari ni kenapa bising-bising ni? Fokus tau, cikgu nak ajar ni. Okay. Semua sihat ke ni? Alhamdulillah. Okey. Pertama sekali sebelum kita mulakan kelas, cikgu kenalkan diri, nama cikgu dulu. Nama cikgu Muhammad Amirin Sofi. Awak semua boleh panggil saya Cikgu Amirin. Saya cikgu ganti untuk subjek sains kamu sebab cikgu kamu tengah cuti bersalin. Okey. Untuk sebelum mulakan kelas ni, saya nak panggil seorang untuk wakilkan baca doa dulu, boleh ke? Saya nak panggil yang ni baca doa. Okay. Ya. Awak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Nama awak siapa? Saya Jai. Jai. Oh, okey. Jai. Baik, terima kasih Jai. Minta maaf cikgu nak kenal kamu sebab first time sekelas. Okey. Sebelum start, cikgu nak minta kamu semua tengok buah meja masing-masing ada tak sampah-sampah ke apa. Kalau ada, tolong kutip dan masukkan dalam tu sampah. Ada. Okey, semua bersih. Ya. Seterusnya kita akan masuk kepada topik kita ni. Ini apa? Cikgu nak minta sorangan. Boleh tak baca? Yang tu macam berminat. Ini kenapa ni? Kipas lah. Betul lah kipas tu. Tapi cikgu nak terangkan baik. Terima kasih dulu. Kipas tu betul lah. Tapi lebih tepat lagi kincir angin. Okay. Kincir angin ni kegunaan dia adalah dia akan ubah daripada tenaga daripada angin ataupun udara tu. Dia akan putarkan turbin. Seterusnya dia akan supply ataupun membekalkan arus elektrik kepada industri ataupun masyarakat sekeliling. Okay, seterusnya kita akan ke topik utama kita ataupun tajuk kita adalah yang cikgu nak akan mengajar ni adalah teknologi hijau dalam pelestarian alam. Yang tu duk borak-borak sembang apa tu? Yang tiga ni. Fokus. Teknologi hijau. Teknologi hijau. Okey, baik. Okay, seterusnya kita akan ke objektif pembelajaran. Apa yang awak semua akan dapat melalui cikgu ajar ini adalah pertama, kamu semua akan dapat tahu tentang maksud teknologi hijau. Seterusnya adalah kepentingan teknologi hijau dalam kehidupan dan tahu tentang sektor-sektor teknologi hijau. Dan akhir sekali cikgu harap kamu semua fokus sebab akan ada sesi quiz, sebab akan ada hadiah. Cikgu akan bagi hadiah coki-coki. Coki-coki, suka kan? Suka. Suka. Okey, ini fokus. Okay, seterusnya kita akan ke apa itu teknologi hijau. Kenapa lambat ni? Silap rumah. Silap rumah. Tak bilik saya bilik. Tak apa, boleh juga. Kita silap. Fokus tunggu borok Fokus. Okey, sebab datang lambat ni tahu semua ni, tolong saya cikgu nak minta wakil untuk baca. Okey. Boleh juga, boleh. Okey. Nama apa tak? Sebelum tu? James. Okey, boleh baca. Teknologi hijau ialah penggunaan sains dan inovasi untuk menghasilkan produk dan proses yang mesra alam, jimatkan sumber dan mengurangkan pencemaran. Contoh teknologi hijau, panel solar, tenaga angin, pengurusan sisa buangan.
Okey, baik. Terima kasih James. Yes. Cik Guna nak kenal apa-apa nama semua. Minta maaf kalau terlupa nama kan. Tak apa. Di hujung tu fokus tau. Jadi cikgu tanya soalan, jadi tak boleh jawab. Bukan tengok belakang kamu lah. Okey. Data panel solar ni kita boleh tahu dia akan supply daripada sumber cahaya matahari tu, dia akan berubah kepada tenaga elektrik untuk kegunaan kita. Cikgu dah dengar suara macam tengah borak siapa? Fokus tau. Jadi cikgu tanya soalan ni. Nak joki-joki tak? Okey. Okey, seterusnya adalah tenaga angin. Tenaga angin ni dia akan bekalkan tenaga elektrik melalui putaran ataupun pusingan daripada turbin. Selalu dia akan berada di pulau-pulau sebagai contoh Pulau Perhentian kalau kat Malaysia, tapi dia kurang kalau kegunaan dia dekat domestik di Malaysia sebab kita semua adalah arang batu. Dan seterusnya adalah logo kita semula. Saya tahu semua tahu ni kita semula ni apa? 3R. Betul lah 3R. Betul. Royal Precision. Salah tu, yang tu lain. Okey. Yang pertama adalah R pertama adalah reduce. Yang kedua adalah reuse dan yang ketiga adalah recycle. Baik, kamu tahu recycle? Tahu. Okey. Reduce tu adalah kita nak kurangkan. Apa yang kita nak kurangkan? Kita kurangkan penggunaan barang-barang plastik. Sebagai contohnya, kalau kamu pergi ke pasar raya pada dulu, dia akan bagi plastik betul kalau setiap kali kamu beli barang. Tapi sekarang dia dah tak bagi dah plastik. Ni kenapa lambat ni? Kan dah? Betul. Duduk. Okey. Kita kembali minta maaf lah sebab ada gangguan sikit tadi. Okey. Reduce. Kurangkan kebergantungan plastik tadi tu. Sekarang, bila zaman sekarang kita digalakkan untuk bawa beg sendiri, betul? Dari situ kita akan kurangkan penggunaan plastik. Sebab apa? Sebab plastik ni kadar ataupun tempoh untuk dia punya reput tu lebih lama. Mudah kata, kalau kita pergi ke pantai-pantai, kita nampak botol-botol semua. Dari situ cuba bayangkan, kalau penyu tertelan, adakah dia mati? Betul. Dari situ kita boleh kurangkan penggunaan ataupun kebergantungan kita kepada plastik. Kita gunakan alternatif lain. Terusnya adalah reuse. Kita guna semula balik. Sebagai contoh, botol minuman. Kita bila beli botol minuman, botol tu kita tak perlu buang pun. Kita boleh guna balik botol tu. Sebagai contoh, kita boleh buat origami sebagainya, ataupun air tu kita boleh isi semula dekat dalam botol, letak dalam peti ais, kita boleh guna balik. Boleh? Betul. Betul. Okey, baik. Terima kasih James. Okey, seterusnya adalah recycle. Recycle ni cikgu tahu bila first ataupun mula sekali dengar tentang recycle ni, semua terfikir tentang tol kita semula, betul? Betul. Dia ada macam-macam warna. Ada warna pokok, hijau. Okey. Ada setiap tong tu dia punya fungsi dia masing-masing. Ada yang untuk kertas, ada yang untuk kaca, ada yang untuk aluminium. Jadi kita kena letak ataupun barang yang kita dah tak nak tu ikut dia punya spesifikasi dia. Apa yang tu? Kalau bahagian kaca, bahagian kertas, bahagian aluminium. Sebab apa? Sebab kalau kita mudahkan urusan orang lain, nanti urusan kita pun akan dipermudahkan. Betul? Okay, seterusnya adalah mengapa teknologi hijau ni penting. Cikgu nak minta seorang. Yang tengah tu boleh ke baca? Boleh. Okey. Menjaga kelestarian alam sekitar, perkhidmatan tenaga dan sumber, penguatan sembarang udara, air dan tanah, menjamin kesihatan manusia. Okey, baik, terima kasih. Nama apa tak? Ipan. Baik, terima kasih Ipan. Okey, menjaga kesihatan alam. Nama apa? Siapa ni kamu ni? Menjaga kelestarian alam sekitar. Okey. Kenapa kita penting jaga alam sekitar ni? Sebab kita cuba bayangkan anak cucu kita ataupun generasi akan datang, kalau kita tak jaga sekarang, mesti nanti pun
dia orang takkan dapat apa yang kita dapat sekarang. Sebagai contohnya Harimau Malaya, bukan tim bola sepak Harimau Malaya tu lah. Yang tu betul, tapi Harimau Malaya lebih tepat lagi harimau yang berada di Malaysia secara khususnya semakin berkurangan. Sebab apa? Sebab semakin hari semakin dia pupus, memburu. Sebab pemburuan haram. Sebab pemburuan haram. Bagus lah nama apa ni? Amirul. Bagus Amirul. Fokus ni. Jadi kalau awak boleh jawab soalan ni, awak dapat cerita. Boleh. Boleh okey. Ini adalah menjimatkan tenaga dan sumber. Sebab apa kita perlukan jimatkan tenaga dan sumber? Cuba bayangkan, kalau kita biar elektrik kita terbuka, lampu semua aircon biar terbuka, dari situ dia melakukan pembaziran. Cuba bayangkan berapa banyak ada tenaga yang dibuang dari hasil daripada pembakaran arang batu semua tu. Dari situ pun dia dah buang karbon monoksida dah banyak mana dah untuk supply ataupun bekalkan arus udara kita. Okey, seterusnya adalah mengurangkan pencemaran udara, air dan tanah. Seperti yang cikgu cerita tadi tu, yang pertama tu, manusia saling ataupun kehidupan saling memerlukan. Bayangkan kalau daripada rantaian tu satu daripada semua tu terhapus, pasti tak komplit ataupun lengkap rantaian tu. Seterusnya adalah akhir sekali menjamin kesehatan. Macam cikgu dah terang sebelum ni juga tentang kesihatan air. Cuba bayangkan kalau kita minum air beracun, mati betul. Jadi tak selamat lah. Sebab tu kita perlu jaga alam sekitar. Betul. Seterusnya adalah kita akan ke sektor-sektor teknologi hijau. Antara sektor utama teknologi hijau ialah yang pertama, tenaga. Tengok yang mana tak fokus ni. Yang tu, yang ni benda apa ni? Betul. Tenaga solar, air solar. Yang sebelah ni? Binci angin. Binci angin. Nama apa lah? Zairul. Okey, Zairul. Baik, masih Zairul. Betul. Okey. Ni adalah panel solar. Dia akan bekalkan tenaga elektrik ke industri ataupun rumah-rumah melalui perubahan daripada sumber tenaga matahari ke elektrik. Cuba bayangkan, kalau kita banyak panel solar ni, kita boleh ubah tenaga tu dan menjimatkan kebergantungan kita kepada sumber daripada TNB. Memanglah betul mula-mula tu kita perlukan bajet besar, tapi untuk jangka masa panjang dia akan menjimatkan balik kita punya tenaga ataupun bil bulanan. Betul. Okay. Seterusnya adalah kincir angin ataupun lebih tepat lagi dia akan putarkan turbin. Dia akan bekalkan elektrik ke kawasan pulau macam yang cikgu terangkan sebelum ni. Selalunya dia akan berada di negara-negara Eropah. Kalau di Malaysia, di pulau. Betul. Siapa sini pernah pergi pulau? Tak pernah. Jauh. Jauh. Okey, dua pengangkutan. Cikgu rasa kalau tengok pembutannya semua tengok ni dia ingat Tesla. Bila Tesla je mindset ataupun fikiran akan pertama sekali tanya abang Tesla. Betul. Abang Tesla. Okay, sebab apa bagus kereta Tesla ni ataupun kereta EV? Bagusnya sekarang masyarakat dah mula sedar sebab baiknya adalah kita kurangkan kebergantungan kita kepada sumber daripada minyak ataupun petroleum yang membuatkan karbon monoksida di persekitaran mudah ceritanya akan mengurangkan ataupun menambahkan lebih banyak risiko kepada kesihatan manusia. Melalui elektrik ni kita akan mudah kata kita akan green energy lah, ataupun kita akan lebih mudah kata macam kesedaran melalui diri kita kan. Jadi kita akan kurangkan kita punya tu kebergantungan kepada sumber minyak. Kereta ni mahal doktor. Okey. Kereta mahal lah. Tak apa, insyaAllah bila lama-lama nanti tu dia akan dah keluar banyak stok, harga pun akan drop. Dia adalah konsep dia seperti konsep supply demand. Semakin tinggi permintaan semakin banyak permintaan, dan bila dia keluar stok ni banyak, harga tu akan drop lah. Boleh kan? Bila
Tunggu masa dalam jangka masa 3-4 tahun lagi, insya-Allah dia akan drop lagi lah. Oish. Dan cikgu pun dapat maklum yang Prodor akhir tahun ni akan keluarkan Prodor EV sendiri. Oi. Ini jauh kita ke? Tak, cikgu cuma bagi Patah. Ay, fokus. Ini adalah bangunan. Bangunan ni kita akan nampak ni ada tanam pokok-pokok semua kan. Yang sebelah sini dia akan guna solar. Sebab apa pentingnya tanam pokok ni? Sebabnya pentingnya kita yang tu fokus tu. Hai. Bukan. Buatlah. Kasih pisah roh je dulu. Macam mana? Kasih pisah roh. Satu sana. Oh, cikgu masa yang tu tak boleh jadi terpisah di dalam ni. Okey. Sebab apa pentingnya tanam pokok semua ni? Pertamanya betul hijau. Setiap kerja tu dia mesti stres kan. Tapi dalam kita tak sedar sebenarnya tanam pokok ni pun dia akan bekalkan oksigen. Betul. Jadi proses keliling tu pun akan tambah oksigen lah. Mudah kata manusia perlukan oksigen. Jadi hasil daripada pokok-pokok ni akan bekalkan air. Gelak-gelak tu berapa tu? Astagfirullah. Stop. Fokus. Nak cuci tak? Tak pula. Okey, seterusnya adalah solar. Macam cikgu cerita tadi tu, yang solar ni dia akan bekalkan elektrik kepada industri lah. Seterusnya kita akan ke pertanian. Okey, pertanian kita kenapa perlukan pertanian sistematik? Sebab bila pertanian sistematik ni kita akan menggunakan kadar air yang mencukupi lah. Jadi kita akan kurangkan pembaziran. Faham? Betul. Okey. Faham. Sebab apa? Sebab kita kelestarian alam, kita kena jaga alam kita. Lepas tu pula kita perlu kurangkan penggunaan baja yang terlalu ekstrim lah. Ataupun kita lebih menggunakan baja yang organik. Ai fokus untuk korok. Astagfirullah. Okay, yang seterusnya adalah industri. Kenapa industri ni penting? Kerana industri ni adalah menggunakan sumber elektrik yang banyak. Sebagai contoh, kita boleh gunakan alternatif yang lain. Gunakan bergantungan kita kepada elektrik daripada sumber TNB. Seperti di setiap bumbu industri tu, dia boleh pasangkan panel solar. Jadi berarti itu dia bukan saja boleh kurangkan kos bulanan dia, tapi dari situ dia dapat juga menjaga kelestarian alam melalui kurang kebergantungan daripada TNB lah. Sebab elektrik dia guna sumber kedua adalah panel solar untuk supply seperti lampu-lampu ke apa untuk yang buatan kecil lah. Seterusnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Sebagai contoh, kita boleh lihat ni adalah rumah. Rumah ni kita nampak macam smart home, betul? Okey, sebab apa pentingnya smart home ni? Sebagai contoh, kalau ada sumber elektrik yang berlebihan, contoh kita buang saja. Kita macam contoh kita nak keluar tapi kita tak tutup tapi kita terlupa tutup. Jadi dari situ pun akan melakukan pembaziran. Dari smart home pun dia boleh kontrol kita. Contoh kalau kita tak nak dia akan automatik dia akan cut off elektrik. Dari situ dia akan jimatkan elektrik lah. Okey, seterusnya cikgu akan main aktiviti permainan kotak bunyi lah. Aku tak bunyi pula. Okey. Macam mana dia punya tu? Okey. Macam ni? Ya. Berjoget. Macam mana dia punya tu? Cara permainannya guru akan mainkan muzik. Lepas tu pelajar dia akan kotak soalan, dia akan pusing. Bila muzik berhenti ya, automatik dia akan pick satu soalan tu untuk jawab soalan. Boleh? Oh, boleh. Boleh ya? Okey. Kita akan main lagu tu. Okey, boleh start. Sing. Dah stop. Ayo, gerak. Lelaki. Ada penting ke penting? Ambil. Cikgu. Ada tu. Dia tengah. Ayah tengok. Dia satu soalan. Habis satu soalan. Tiga. Okey, macam soalan apa? Bagaimana teknologi
macam membantu menjaga kesihatan kita. Okey. Macam mana jawapan tu? Macam mana? Yang hijau tu. Udara yang segar. Udara yang segar. Macam tak tepat. Tapi tak apalah. Sebab hari ni yang cikgu bagi dah suki-suki. Dah payah. Bukan rata. Asal ego. Sama-sama. Semangat tu ya. Okey. Nama apa dah? Kes. Nama apa? Aurora. Aurora. Terima kasih Aurora. Dah macam pelangi kan? Okey, terusnya kita akan sambung lah. Isi balik kan? Jalan, nombor 9. Masuk. Laga. Ay, macam tu, dalam tu. Okey, stop. Yang belakang tak sampai. Oh, laga. Bagi lah. Ada. Cikgu nampak kamu. Okey, pilih satu soalan. Cikgu. Baca cikgu. Baca soalan tu. Kenderaan elektrik termasuk dalam sektor teknologi hijau apa? Fokus tadi cikgu ajar. Fokus. Okey. Boleh hijau apa? Abang Tesla tu. Tak apalah sebab jawab juga kan nampak dia punya keyakinan tu. Cikgu bagilah breakfast sikit. Oh, ya. Boleh. Balik. Mulakan dengan makanan coklat. Betul. Okey. Nama apa lah? Aiman. Okey, masih Aiman. Tak rasa kan? Okey, cikgu bagi jawapan yang hebat. Kenderaan elektrik ni dia termasuk dalam sektor pengangkutan. Tadi kan cikgu dah tunjuk dah. Pengangkutan cikgu. Tapi Abang Tesla betul juga, dia contoh. Betul. Tak salah jawapan tu. Okey, kita seterusnya kita akan gerakkan balik. Aduh. Bersih. Ayam tu punya awal saya tak bagi ni kan. Anak bagi aku anak bagi. Berapa orang cikgu? Ha? Berapa orang? Pusing lah tak tahu. Jadi lagu benda dia akan ni. Hai, ini orang. Masih. Cikgu dah tengok macam ada yang menari tu kan. Rambut tu apa kan? Mesti Gen Z ni. Cikgu nampak dia main tolak macam tu. Dua-dua cikgu. Dua-dua. Dua-dua. Seorang ambil satu. Dua-dua ambil tu. Okey, cikgu nak minta yang pertama yang hujung ni dulu. Baca. Apa satu tenaga kecil yang boleh kita buat untuk bantuan dalam sekitar? Jawapan dia apa? Membuang sampah dalam sampah.
Menarik jawapan. Menarik jawapan tu. Boleh diterima. Tapi jawapan tepat tu macam mana soalan tadi? Sebab saya kurang dengar. Minta maaf lah Dr. kan. Apa satu niaga kecil yang boleh kita buat untuk membantu alam sekitar? Apa? Jawapan apa tadi? Buang sampah dalam sampah. Boleh terima. Kalau ikutkan jawapan cikgu pula yang contoh kedua, kita boleh jimatkan kos air, kita jimatkan elektrik dengan tutup plug semua, tapi boleh diterima. Baik, terima kasih cikgu. Okey, baik. Masih nama apa dah? Jai. Jai. Okey, baik. Terima kasih Jai. Ini Jangan makan dalam kelas tau. tak cikgu. Tapi sebelah itu. Okey, yang kedua pula yang sebelah tu. Apa maksud pencahayaan semula jadi dalam bangunan hijau? Okey, jawapan dia apa? Cahaya matahari. Macam tak kena. Macam nak cuki-cuki aja, asal jawab. Okey. Tak apalah, bagilah. Boleh tak bagi kat dia? Boleh. Dia bagi ni berani kan? Boleh. Tidak boleh. Ada yang tak dengar tidak boleh kan? Tak apa, ini pasing bagi dia pegang lama. Jawapan betul. Masih nombor mana? Mio. Baik, masih Mio. Apa maksud pencahayaan semula jadi dalam bangunan hijau? Okey. Tak ada tu. Cahaya matahari untuk menerangi ruang dalam bangunan tanpa bergantung kepada lampu elektrik. Betul lah tadi. Itu. Macam bunyi lain jadi pendek, cikgu panjang. Beza tu cikgu Ha? Beza tu. Biasa tu. Dia ada point lah, cikgu ada olahan. Okey. Baik, terima kasih Miau tadi. Miau. Okey, terima kasih Miau. Okey. Gerakkan balik bekas. Aku dah berhenti lah. Tadi sebab macam tak nak bagi tapi tolong jawab soalan lah. Macam boleh lah. Ambil. Tukar soalan. Okey, sektor mana dalam teknologi hijau yang guna sistem pengairan cekam? Faham, benda apa? Sektor mana? Tadi cikgu tunjuk tadi faham. Bulu mata. Kenapa ke bulu mata? Tak apa. Kau tak nampak. Sektor perindustrian. Perindustrian. Nak betul lah tu. Dia per juga tapi ni pertanian. Oh. Tapi tak apalah sebab berani yang nak bagi lah dia. Tak Sebab salah kan jadi semua dah kata macam tak boleh jadi cikgu tak boleh bagi lah. Try yang kedua lah. Okay. Cikgu dia nangis cikgu. Dia nangis salah. Cikgu ni. Alah. Tapi jangan makan dalam gelas lah. Dia habis gelas. Boleh. Nama apa dah tadi? Angel. Angel, baik Mas Angel. Walaupun salah tapi tak apa berani untuk cikgu lagi. Anjir. Ni jalan. Ini gelas lah soalan. Dah. Ada apa sebelah? Apa sebelah boleh. Semua ada juga sebelah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Soalan sama ni, tak apa cikgu? Tak apa, baca. Kendaraan elektrik termasuk dalam sektor teknologi hijau apa? Jawapan dia B. B. Betul. Betul. Kamu orang first yang jawapan betul lah. Alhamdulillah. Ikut skema cikgu. Okay, baik. Nama apa tak? Kamu ni baik kan? Tadi pun macam Amirul. Okey, baik. Habis kan? Okey, habis dah soalan. Boleh pastikan cikgu tak yang bekas ni? Boleh juga. Dia cikgu. Yes. Mana tu? Okey.
pasal ni, cikgu nak minta seorang macam boleh? Boleh. Boleh eh? Hans. Angel siapa? juga. Yang ni lah, cikgu nak minta terus baca. Angel. Tak nampak cikgu, kalau nak cikgu. Tengah. Jadi masuk kelas apa? Yang ni lah. Ha? Minta terus baca. Kau. Tak oh. Oh, ya. Okey, rumusan teknologi jauh adalah amalan mesra alam juga. Ia penting untuk alam sekitar, kesihatan dan penjimatan terdapat berbagai sektor teknologi yang perlu kita kenali dan sokong. Okey, baik. Terima kasih. Nama apa tak? James. Okey, baik. Terima kasih, James. Sebab James dah 2 kali eh. Ya, dua cikgu, dua. Okey, baik. Dua dah dapat. Minta maaf James. Okey. Ni semua tahu kan, macam yang James baca tadi tu. Dia penting lah. Kita penting jaga alam sekitar. Kita nampak ni gambar bumi dan globe. Bayangkan kalau kita start daripada kita tanam dulu kat rumah satu pokok. So bayangkan kalau kesedaran tu timbul di rumah, berapa banyak pokok dah kita dah tanam. Di situ alam sekitar akan terjaga. Oh, betul? Betul. Okey, terusnya kita akan ke penutup dan motivasi. Cikgu nak minta seorang lagi wakil. Dengan macam wanita hari ini Aurora. Dah dapat janji cuti, cikgu tak panggil lah. Cikgu panggil seterusnya pula. Yang ni macam duduk tengah duduk main phone ni. Itu memang dia. Jadilah ejen perubahan hijau. Mulakan dengan tindakan kecil seperti jimat elektrik dan guna semua bahan. Kongsi ilmu ini dengan keluarga dan rakan. Okey, baik. Terima kasih. Nama apa tak? Iklan lah. Yaakob. Baik, terima kasih. Nama lama Yaakob bin Saidin. Oh, Yaakob bin Saidin. Okey, terima kasih Yaakob bin Saidin. Masih cikgu. Okey, sama. Okey, macam cikgu terang tadi, jadilah ejen perubahan hijau. Cikgu cerita tu. Kalau kita tak start daripada diri kita ataupun rumah kita, siapa lagi nak mula? Mulakan dengan tanam. Betul, mulakan dengan ilahi dengan Alhamdulillah. Okay, baik. Kalau tak start daripada diri kita tanam dulu dan kita semula, dan kesedaran tu akan orang kata merebak kesedaran tu dari rumah dan seterusnya ke masyarakat dan seterusnya akan ke negara. Mula tu bising je tu. Fokus. Ni cikgu nak habis tadi, sekejap lagi boleh nak habis kelas, sekejap lagi sambung balik borak. Okey. Okey. Jangan lupa cikgu nak minta semua tolonglah share ataupun kongsi kat kesedaran ni dekat mulanya dekat keluarga. Perlunya kita tanam pokok, lepas tu kita semula bawa beg plastik ke pasar raya. Dari situ kita boleh dapat menjaga alam sekitar kita. Betul. Okay. Cikgu rasa itu saja untuk cikgu ajar hari ni. Cikgu nak bagi kerja rumah sikit. Ya. Minggu depan cikgu nak check. Boleh tak? Boleh. Cikgu nak minta semua tolong lakar dan warna gambar rajah sektor teknologi hijau dalam buku latihan. Minggu depan cikgu nak tengok. Boleh tak? Boleh. Minggu depan cikgu tak bawa coki-coki dah tau. Tapi tak tahu minggu depan bawa apa. Ayam Muiz. Ayam Muiz. Boleh tak? Tapi seketul lah kena potong banyak lah. Okey. Okey, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Cikgu.